Perdana Menteri mahu Kementerian Pendidikan Tinggi muncul sebagai kementerian yang penting dalam membawa perubahan besar khususnya dunia pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata perkara itu disampaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan pengurusan tertinggi KPT yang membincangkan pelbagai perkara berhubung pemantapan tata kelola, inisiatif reformasi dan pencapaian utama kementerian. Lantaran itu, kita telah pun mengadakan satu proses menyusun semula pelan pendidikan tinggi kita, dan Alhamdulillah kita telah pun siap pelan pendidikan tinggi kita untuk tahun 2025 sehingga tahun 2035 yang merangkumi segala aspek dari segi masa depan negara, pembinaan manusia, pembinaan negara kita untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Datuk Seri Dr. Zamri berkata demikian selepas menghadiri program Ihya Ramadan bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Jelasnya kepentingan bidang kecerdasan buatan AI serta bidang baharu dalam dunia pendidikan tinggi turut diberi penekanan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru semua institusi pendidikan tinggi termasuk universiti dan politeknik di bawah Kementerian Pendidikan dapat bergerak sebagai satu pasukan yang kuat untuk menjayakan agenda pendidikan tinggi dari bawah kerangka Kerajaan Madani.